Din, Hmm. dah baca dah manifesto PRN parti-parti yang bertanding? Tak. Tak baca lagi. BN? Tak. Manifesto PH? Lagilah tak. Ini kenapa? Kan elok kita boleh tahu apa perancangan dia orang untuk negeri kita. Perancangan untuk kita ke untuk diorang? Sarkastik sangat dah, kenapa? At least kita tahulah visi setiap parti tu Manifesto apa. ni ditulis dengan niat untuk menarik undi orang. Okey, Memang perancangan untuk rakyat. Tapi niat pertama dia tu dah lain. okey lah untuk tarik undi. Tapi masa yang sama, plan untuk rakyat juga, betul tak? Kau tengok ni, ada manifesto yang janji nak bawa balik geng tambak dari Singapura kerja kat Malaysia. Kan bagus tu. Apa dia cakap dekat manifesto tu? Sekejap, aku cari sekejap. Ha. Ni dia. Bawa pulang sasaran seramai 20,000 tenaga profesional Malaysia yang bekerja di Singapura menjelang 2031. Kau tahu tak, tenaga profesional yang kerja dekat sana tu, berapa gaji diorang? Berapa? Diorang boleh bawa 20k balik tau. Sampai 33k sebulan. Uish. Kau bagi diorang gaji 15k pun dekat JB, diorang sanggup redah tambak tu pukul 4 pagi semata-mata untuk tambahan 5k nak dapatkan 20k tu. Takkanlah parti tu tak fikir pasal ni sebelum buat manifesto. Mesti diorang ada formula ekonomi diorang nak seimbangkan gaji JB nanti dengan Singapura. Formula apa? Formula magic. Selagi RM1 sama dengan 3 sing dolar lebih, kan, formula apa pun takkan jalan. Orang sanggup gadai nyawa penat mental hadap jam hari-hari sebab nilai sing dolar tu tau. Seksa-seksa dia orang pun tak pernah dengar lagi orang JB jadi gila ulang-alik kerja Singapura. Kau pernah dengar? Dapat gaji hilang lah penat mental tu. Kau ni kan, cuba fikir positif sikit. Janganlah Tak boleh, aku dah try dah, tak boleh. Kau tak boleh paksa kucing makan nasi ke atas lantai kalau kucing tu dah nampak ayam goreng atas meja. Dia mesti lompat atas meja. Kita manalah tahu lagi 5 tahun masa tu ekonomi Johor dah mencatat pertumbuhan luar biasa. Gaji kat JB pun dah naik macam nak tinggi. Kita mana tahu. Kalau gaji kat JB naik, kau ingat ekonomi Singapura tu duduk diam pusing-pusing kat situ je ke? Diorang pun berkembang juga. Katakanlah kat JB gaji minimum 6,000. Kan? Memang takkan jadilah 6,000 kan? Dekat Singapura mungkin dah 16k ataupun 17k. Cantik dah tu 6,000. Tak kira lah gaji Singapura 15k ke 20k ke. Orang JB takkan kerja dekat Singapura dah kalau dah ada gaji 6,000. Kan dekat JB. Segitu je pemikiran kau kan. Patutlah kau ni mudah terjerumus kat janji ahli politik. Kalau rata-rata gaji minimum kat Johor ni 4k ke 6k, cleaner 4k, operator 4k, harga barang, perkhidmatan, rumah, kereta dah tak macam sekarang dah. Makcik jual goreng pisang pun rasa rugi tau jual 3 biji RM1 dekat orang kerja operator yang gaji dia 4k sebulan. Mesti dia orang naikkan harga juga. Sekarang ni pun harga barang kat JB dah mahal dah gara-gara orang Singapura ramai shopping kat JB. Habis tu kau nak Walaupun gaji naik tapi barang mahal, duit dah tak cukup, kena kerja balik kat Singapura. Habis tu kau nak parti politik ni biarkan je otak-otak bijak kita kena sapu dengan Singapura sampai bila-bila. At least parti politik ni ada usaha, ada visi untuk negara. Visi tu biarlah realistik sikit. Realistik Dia pijaklah kat bumi yang nyata. Jangan jual mimpi siang-siang buta. Daripada kau tabur janji bulan bintang nak bawa balik 20,000 orang yang memang sah-sah takkan balik tu, baik kau buat janji untuk kebajikan rakyat yang kerja dekat Singapura sekarang ni. Itu lagi baik, lagi munasabah. Ya, kebajikan yang macam mana lagi? Kan dia orang dah kerja bawah undang-undang Singapura. Pandai-pandai dia orang lah tanggung Sebelah sana, sendiri. sebelah sini kan banyak benda boleh buat. Kan? Permudahkan urusan custom ke, tambah baik kaunter laluan automatik ke, tambah baik lagi pengangkutan awam ulang-alik ke Singapura tu Itu ke. memang ada. Benda-benda praktikal macam ni yang Ada tu. betul-betul boleh kurangkan beban geng kerja seberang tambak. Ini tidak. Orang tengah makan kambing golek kat rumah jiran, kau panggil ajak makan soto kat rumah kau. Pasal itulah ada calon macam cakap, kena pilih parti yang selari dengan kerajaan persekutuan biar dasar ekonomi jadi lebih efektif, memudahkan urusan kedua-dua belah pihak, kerajaan dengan persekutuan. Good ke apa tu? Dah ada niat nak menyusahkan ke kalau kalah nanti? Taklah, at least lancarlah sikit urusan tu. Kalau kalah tak lancar sangat lah. Kau ni kan. Aku ada satu pantun orang lama-lama untuk kau ni, kau dengar. Mari memukat di lubuk dalam, Cakep. dapat seekor ikan haruan. Hati hitam fikiran kelam, buruk sangka menjadi kawan. Okey, aku ada pantun baru-baru untuk kau. Apa? Jangan percaya video AI. Banyak muslihat dan tipu daya. Cakep. Janji yang lama pun tak tertunai. Yang baru lagi lah orang tak percaya. Tak cakap. Dah.